tunggu bas pukul 10.30. Sekarang pukul 10 subuh. Hai kami guys, perjalanan selamat sampai, selamat balik. Selama 3 hari 2 malam. Boleh jangan jemput. Di berenam, balik berenam lah. Cuba tengok mana lagi 6. Stay tune. Jumaat ni lah. Stay tune. Kami ada import player 2. Bilik dia ada cermin OOTD. So ada meja, TV, katil untuk 4 orang. Lepas tu, sorry dah besar sikit. Ada TV, ruang tamu dia. Lepas tu ada dapur, Izzah tengah iron baju. Lepas tu ni tandas dia. Tu je. Tengok tengok tangga dia guys. Ya Allah, inilah kebiasaan yang sebenar. Ni ada 2 tangga tau tak, 2 tingkat. Kalau tak makan nanti semua perempuan tak ada mood. Semua muncung-muncung nanti. Ini biru. Wih, banyak ni. 10 kg lagi. Thank you. Oh, sumpah lapar yang tak main-main guys. Berlapar ni kalau main perempuan dia boleh baran. Tolong kami membuat pilihan nak makan apa. Ayam. Makan nasi, nasi goreng. Kalau bergambar kena baik. Oh, takut juga. Cakap sikit lah. Okay, hai. Okay. Nak cakap apa? Boleh nak cium ni pun boleh. You baby. Diorang dah habis Bukit Bendera. So lepas ni nak pergi Armenia Street. Yes, let's go. Stay tuned. Okay, so kita nak makan benda yang famous dekat Penang, which is ice cream rainbow. Kita rasa Kulit. Dua pun tadi putih ais dengan kita nak rasa apa? Rasa tu je kan. Kita minum air anggur yang ada banyak. RM6. Dia makan macam ni. Dia makan Headshot. macam soda.
tengah jalan kaki nak pergi Cujeti. Jalan kaki. 13 minit. Just walk. So, Kita bull stamina untuk pergi esok. Kami berteduh sebab hujan. hujan guys. Dah lah, ada anjing tadi guys. Sebab tu Tu, dia lagi 3 minit je jalan tapi hujan lebat. So kita berteduh dekat sini. Sekarang kita dekat Cujeti. tapi hujan. Tak Kita teruskan perjalanan. Tapi hujan ada pelangi. Tengok tu. Tak ada pelangi. Sekarang kita baru habis makan dekat Feringgi. Sekarang kita nak pergi Family Mart pula. Nak pergi Feringgi Walk. Sudah